Hadis yang ke-11 An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani fa'amma al-maitatani fal jaradu wal hutu wa amma ad-damani fat-tihalu wal kabidu akhrajahu Ahmad wa Ibn Majah wa fihi dha'fun. Jadi mafhum daripada hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, telah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua bangkai itu ialah bangkai belalang dan bangkai ikan. Sedangkan dua jenis darah itu ialah hati dan limpa. Disebut oleh Ahmad dan Ibnu Majah, tetapi dalam hadis ini ada unsur da'if. Apa yang penerangan yang dapat kita faham daripada hadis ini adalah dia menerangkan tentang dua perkara lah, maksudnya. Yang pertama adalah bangkai dan yang kedua adalah darah. Sebab Allah SWT telah mengharamkan bangkai melalui nas Al-Quran Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah. Kan? Jadi daripada ayat ni kita dapat faham maksudnya sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan bangkai, darah dan daging khinzirah dan wama uhilla bihi, dan apa yang kita kata yang tidak disembelih, apa yang disembelih selain daripada nama Allah SWT. Okay, jadi ini di antara perkara yang diharamkan lah. Jadi maklum bangkai itu di antara perkara yang diharamkan. Kan? Tetapi kita kata dalam hukum syarak ni ada perkara yang dikecualikan. Nah, yang mana kita kata perkara yang dikecuali ni dan datang dengan kita kata lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis di atas lah maksudnya kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut diharamkan bangkai kecuali dua, kan? Bangkai belalang dan bangkai ikan. Kan? Dan yang kedua pula darah, kan, waddama, dalam ayat Quran sebut waddama, darah pun turut diharamkan. Kecuali dalam hadis ni dia mengecualikan dua perkara lah. Yang pertama adalah hati dan yang kedua adalah limpa. Itu bagi penerangan bagi hadis. Okay, jadi adapun hukum yang dapat kita ambil daripada hadis di atas adalah yang pertama, haram memakan bangkai kecuali bangkai belalang dan bangkai ikan. Jadi bangkai ni secara hukum dia adalah haram untuk kita makan, kan? Dia punya daging dia, kan? Kecuali dua, bangkai belalang dan bangkai ikan lah kat laut, kan? Ataupun kita kata mana-mana binatang kat laut, bangkai dia halal untuk kita makan. Okay. Namun adapun dalam masalah kita kata belalang ni, bangkai belalang ni, ulama berselisih pendapat lah. Dalam kita kata dua pendapat. Yang mana pendapat yang pertama, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa, kan, bangkai belalang halal dimakan dalam keadaan apa jua sekalipun, sebaik dijumpai bangkainya, sama ada mati dengan sendirinya ataupun mati dengan disebabkan perbuatan manusia. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa bangkai belalang ni hukum dia harus ataupun halal untuk kita manfaat atau kita makan lah, sama ada dia mati dengan cara sendiri ataupun kita kata mati tu dengan sebab orang tangkap, orang bunuh contoh. Jadi hukum dia halal mengikut mazhab Syafi'i, ada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Okey, yang kedua, pendapat yang kedua ni pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka mengatakan bahawa bangkai belalang tidak halal dimakan kecuali belalang yang mati kerana perbuatan manusia. Mereka berpendapat bahawasanya belalang ni, kalaulah kita kata mati dengan sendiri, contohlah kita kata kita jumpa bangkai belalang yang mati sendiri, dan hukum dia tidak halal mengikut pandangan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalaulah kita kata belalang tu mati dengan sebab perbuatan manusia, maksudnya manusia ni ditangkap belalang banyak-banyak, kan, dia dibunuh dan dijual untuk kita ataupun kita makan lah, contoh nak bangkai belalang, hukum dia harus, kan, kena bezakan kat situ maksudnya. Mengikut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan halal kalau dibunuh dengan sebab manusia. Contoh sebab manusia, contoh di atas sini
contoh kita kata belalang tu dipotong badan dia ataupun direbus ataupun dibakarlah, bakar belalang belalang bakar contoh, jadi hukum dia halal. Tapi kalaulah, belalang tu mati dengan sendiri, kita jumpa contoh kita kata kita jumpa belalang tu memang dah mati tanpa ada campur tangan manusia, hukum dia haram mengikut, pandangan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu bagi, hukum yang pertamalah. Dan yang kedua, kan, haram memakan darah kecuali hati dan limpa, maka ia halal dimakan. Jadi hukum yang kedua adalah berkenaan dengan darah, kan. Darah hukum dia adalah, haram untuk kita makan. Tak kiralah darah, manusia lebih-lebih lagi haram lah. Darah binatang pun juga haram. Tak kira binatang tu halal dimakan ataupun haram dimakan. Hukum asas bagi darah lah haram, kecuali dua yang dia sebut sini. Kecuali adalah limpa dan hati. Maksud dua perkara ni halal dimakan. Sebab apa kita kata limpa dengan hati ni termasuk dalam apa, darah? Sebab limpa dan hati ni dia punya peratusan di darah tu lebih daripada peratusan dia punya daging je lah, ya. Dan dia termasuk dalam kita kata darah lah. Jadi dua perkara ni halal dimakan, iaitu hati dan limpa. Hadis yang ke-12, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a az-zubabu fi sharabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahadi jinahayhi da'an wa fil akhari shifaan." Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Daud wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi ad-da'u. Okey, jadi mafhum daripada hadis yang di atas daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila lalat jatuh ke dalam minuman seseorang di antara kamu, maka hendaklah dia membenamkannya kemudian membuangnya, kerana sesungguhnya pada salah satu dari kedua sayapnya terdapat penyakit, sedangkan pada sayap yang lainnya terdapat penawarnya. Disebut oleh Al-Bukhari dan Abu Daud. Menurut riwayat yang dikemukakan oleh Abu Daud ditambahkan seperti berikut, dan sesungguhnya lalat itu melindungi dirinya dengan sayapnya yang mengandung penyakit. Apa yang dapat kita faham daripada hadis di atas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu menerusi sabdanya bahawa apabila lalat terjatuh, kan, selalunya dia akan menggunakan sayapnya yang sebelah kiri, iaitu sayap yang mengandungi penyakit, kan. Maksudnya disebut di atas, maksud lalat apabila dia jatuh dalam kata minuman, kan, ataupun makanan, dia akan jatuh dengan sayapnya yang sebelah kiri yang mana mengandungi penyakitlah, kan. Cara menyamarkan penyakit ini adalah dengan menenggelamkan lalat tersebut agar manfaat dari sayap yang lain yang mengandungi ubat, iaitu sayap yang sebelah kanan. Jadi apabila kita punya makanan ataupun minuman, kan, lalat jatuh dalam kita punya minuman, kan, Nabi mengesyorkan bahawa kita menenggelamkan seluruh lalat ataupun kita menenggelamkan sayap yang sebelah kiri. Apabila lalat jatuh dalam makanan ataupun minuman, kita menenggelamkan seluruh dia punya sayap dia, baru kita keluarkan dia daripada kita punya makanan ataupun minuman lah. Tujuan ni kenapa? Untuk kita hilangkan dia punya, kita kata, dia punya penyakit lah. Sebab kat lalat kita maklum lah, lalat ni bawa bermacam-macam bakteria, macam penyakit. Jadi cara untuk kita mengelak daripada perkara tersebut, adakah cara kita buang air atau buang makanan? Tak. Itu bukan cara yang disyorkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Jadi cara dalam kita boleh lagi pakai menggunakan, kita kata, ataupun kita boleh lagi nak minum air tu dengan cara adalah bila lalat jatuh dalam kita punya makanan, kita gelamkan kedua sayap dia dan kita buang, dan kita boleh minum lagi air ataupun makanan, kita boleh makan lagi makanan kita lah. Itu secara ringkas yang disebut kat sini lah. Okey, jadi di antara hukum yang kita ambil daripada hadis ni adalah, pertama, boleh untuk kita menenggelamkan lalat apabila ia terjatuh ke dalam minuman ataupun makanan, iaitu dengan menenggelamkan sayapnya. Yang kedua, yang di dalamnya mengandungi ubat penawar. Maksudnya bila lalat, contoh kita kata lalat tu jatuh dalam makanan ataupun minuman kita, boleh kita nak tenggelamkan lalat tu, walaupun kita kata boleh
membawa kepada apa, membunuh lalat tersebut dah. Boleh, hukum ni harus. Untuk apa? Untuk kita membuang ataupun untuk kita mendapatkan penawar daripada sayap yang sebelah kanan. Yang sebut dalam bagaimana yang sebut dalam hadis ni lah. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila mati dalam cairan, maka cairan itu tidak menjadi najis kerananya. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya lalat tersebut ditenggelamkan, dibenamkan ke dalam tempat makanan atau minuman menunjukkan lalat tersebut akan mati. Terlebih-lebih jika makanan dalam keadaan panas. Ini juga menunjukkan bahawa bangkai haiwan yang tidak ada darahnya tidak najis. Jadi kat sini boleh tengok dua hukum lah. Maksudnya apabila lalat jatuh dalam makanan atau minuman kita yang panas, kan, kita boleh menenggelamkan apa, lalat tu uh, seluruhnya untuk kita mendapatkan penawar lah. Maksudnya kat situ hukum dia boleh untuk kita membunuh lalat tu. Tujuan apa? Untuk kita mengurangkan mudarat lah daripada yang mudarat yang lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, ini juga menunjukkan bahawasanya bangkai haiwan yang tidak ada darah tidak najis. Contoh kita kata lalat lah, kan. Mana-mana haiwan yang tidak ada darah atau tidak ada pada darah yang mengalir, apabila dia mati, kan, kita boleh buang binatang tu tanpa kita membuang air ataupun makanan yang kita kata binatang jatuh dalam tu. Walaupun binatang jadi bangkai. Sebab binatang yang tiada darah, kan, ataupun jadi darah yang mengalir dalam badan dia, binatang itu tidak dikira sebagai najis. Itu yang kedua. Yang pertama, ini merupakan di antara kita kata mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, mana Nabi dapat tahu perkara yang gaib lah, kan. Kalau kita tengok pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara ataupun benda-benda sains ni tak ada lagi, kan. Jadi Nabi boleh tahu apa, sebagaimana dalam kita kata sayap lalat tu belah kiri ada racun ataupun penyakit ataupun pembawa apa, bakteria semua, dan belah kanan dia tu ada dia punya penawar dia, kan. Jadi kalau kita tengok zaman sekarang ni, apa, perubatan moden dah pun kita kata cuba untuk apa, selongkarlah ataupun apa, cuba kajilah benda ni. Adakah benda ni betul atau tak betul? Dan memang ada kajian mengatakan perkara ni betul. Dan pada lalat tu belah kat kiri dia ada kita kata bakteria, belah kanan dia ada penawar untuk menetralkan dia punya apa, bakteria itulah. Jadi ini di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keempat, apa yang kita dapat daripada hadis ni juga adalah berubat merupakan perkara sesuatu yang dianjurkan, dan oleh kerananya seseorang tidak dibenarkan membiarkan dirinya dibinasakan oleh penyakit hanya berserah diri kepada cara tawakal yang salah. Sebaliknya dia dianjurkan untuk tetap berubat dan barulah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat sini kita boleh tengoklah dua poin yang kita dapat kat sini. Yang pertama adalah bila mana datang kepada kita penyakit, bukan kita hanya berserah diri, kan. Bila datang penyakit, kan, kita kata biarlah aku tak nak cari ubat, contoh. Itu bukan perkara yang dianjurkan oleh Islam sendirilah, kan. Contoh kita kata lalat tadi, apabila jatuh kita kata lalat dalam air dan minuman, kita cari dia punya penawar dia. Dengan apa? Tenggelamkan dia punya sayap yang ke belah kanan lah. Dan yang ke-13, an Abi Waqidin Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma quti'a min bahimah wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi wa hassanahu wal lafzu lahu. Dia mafhum daripada hadis ni daripada Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, anggota tubuh haiwan yang dipotong ketika haiwan tersebut dalam keadaan hidup adalah bangkai. Dan disebutkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi yang menilai hadis ni sebagai hasan, dan lafaz hadis ini adalah menurut riwayatnya. Jadi adanya hadis hasan lah. Apa yang dapat kita faham daripada hadis ni adalah ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, dan Rasulullah mendapati terdapat masyarakat yang biasa memotong buntut ataupun kita kata buntut kambing lah, ataupun dubur kambing dan punak unta. Dan untuk apa ni? Untuk dimakan minyaknya, kan. Manakala lemaknya pula dijadikan sebagai bahan bakar pelita. Jadi umat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, dia dipotong kita kata pundak unta dan apa, buntut kambing tu
dia tanpa kita kata sembelih lah. Maksudnya unta ataupun kambing ni hidup lagi dan dia orang potong kita kata sebahagian daripada anggota binatang ni lah. Jadi melihat daripada itu Nabi SAW memberitahu kepada mereka bahawa anggota tubuh haiwan yang dipotong dalam keadaan hidup hukumnya sama dengan bangkai. Jadi Nabi menerangkan kepada sahabatlah bahwasanya anggota yang mereka potong daripada kita kata sebahagian daripada binatang yang hidup lah. Jadi anggota tu dikira sebagai bangkai dan anggota tersebut tidak boleh dimakan, tidak boleh diambilkan manfaat daripadanya lah. Maksudnya tak boleh makan dan tak boleh juga untuk kita ambil manfaat daripada anggota yang dipotong tadi lah. Sama ada tak kira lah untuk menyalakan berita dan tidak boleh pula untuk digunakan sebagai untuk jual belilah. Tak boleh. Kita nak jual atau kita nak beli tak boleh. Hukum ni tak boleh. Dan di samping itu juga di antara kita kata hikmah kenapa tak boleh adalah tindakan tersebut berarti kita kata sama seperti kita menyiksa haiwan tersebut lah. Maksudnya kita potong sebahagian daripada anggota dia kan. Walaupun kita kata dia boleh tumbuh balik, contoh potong telinga, boleh tumbuh balik. Atau potong kita kata unta punya pundak kan contoh. Tapi perkara tersebut sama seperti kita menyiksa haiwan lah dan maklumlah maksudnya menyiksa haiwan binatang hukum ni haram. Jadi ada beberapa hukum yang boleh kita ambil daripada hadis di atas lah. Okey, yang pertama adalah dilarang menyiksa haiwan dengan memotong sebahagian anggota tubuhnya. Okey, ini memang jelaslah disebutkan. Memang Nabi SAW melarang mana-mana sahabat ataupun kita kata umat Islam untuk dipotong sebahagian anggota binatang yang masih hidup dan dia ambil manfaat daripada kita kata anggota tersebut lah. Tapi Nabi larang perkara tersebut. Okey, yang kedua adalah hukum mengenai anggota tubuh haiwan yang dipotong sedangkan haiwan terbabit masih dalam keadaan hidup adalah haram dimakan dan haram pula memanfaatkannya. Jadi dia menerangkan pula apa hukum anggota yang kita potong tadi kan. First dia menerangkan yang pertama haram untuk kita memotong kan anggota binatang yang masih hidup lah kan. Yang kedua dia apakah hukum bila kita dah potong dah, contoh dah potong dah binatang ni. Apa hukum kita makan anggota tersebut ataupun mengambil manfaat daripada anggota tu kan, apa hukum dia. Jadi kat sini juga jelas menerangkan bahawa haram untuk kita makan. Itu pertamalah. Yang kedua haram juga untuk mengambil manfaat kan. Manfaat tak kira sama ada kita kata menggunakan lemak dia untuk menghidupkan api, menyalakan pelita kan. Contoh yang bagi tadi. Dan haram juga memanfaatkan contoh kita kata untuk jual beli kan. Kita nak jual anggota yang kita potong tu ataupun kita nak beli anggota yang kita potong tu. Hukum ni haram. Itu yang kedua. Yang ketiga, anggota yang kita kata anggota badan binatang yang kita potong tadi secara yang mana binatang tu masih hidup. Kita potong sebahagian daripada anggota dia. Okey, jadi anggota tersebut dikategorikan sebagai disebutkan ni anggota tersebut dikategorikan sebagai bangkai. Yang mana jika anggota tubuh tersebut masih berfungsi sedangkan anggota tubuh yang sudah tidak berfungsi lagi mati tidak dianggap sebagai bangkai. Jadi apabila kita potong sebagai anggota binatang yang masih hidup, jadi sebahagian anggota tersebut dikirakan sebagai bangkai kan. Mana binatang yang kita ambil sebagai tubuh dia tapi binatang tu hidup lagi. Jadi sebahagian anggota yang kita ambil itu dikirakan sebagai bangkai. Dan bangkai hukum dia adalah haram untuk kita makan ataupun ambil manfaat daripada dia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua disebut kat sini adalah dia berbeza apabila kita kata kita potong sebahagian anggota tubuh yang binatang yang sudah mati kan. Maksudnya kita sembelih binatang tu dan kita ambil sebahagian pada tubuh dia. Jadi ini berbezalah. Ini hukum dia halal lah untuk kita ambil manfaat. Tak kira lah untuk kita makan ke ambil manfaat ke. Jadi hukum dia halal untuk kita guna. Kita dah habis dalam bab yang pertama lah. Yang mana dalam ni terdapat ada hadis yang dapat saya simpulkan bahawa dia ada dalam 5 kesimpulan lah. Okay. Yang mana yang pertama kita bincangkan bab air laut kan. Di mana air ni apabila dia dijatuhi najis kan sedangkan jumlah air tersebut melebihi 2 kolah dan tidak berubah sifat dia, bau dia, warna dia ataupun rasa dia lah. Jadi hukum air ni adalah suci kan. Dia tak masalah. Tetapi kalaulah air tersebut dia kurang daripada 2 kolah
dan dia tak berubah walaupun dia, dia tak berubah dia punya sifat dia, warna dia, bau ataupun rasa dia, hukum dia najis. Jadi kena bezakan kat situlah. Air apabila lebih 2 kalah, jatuh najis dalam dia, kalau tak berubah sifat, hukum dia suci dan menyucikan. Tapi kalaulah air yang kurang daripada 2 kalah, jatuh najis walaupun tak berubah sifat, kan. Tak ada pun bau, tak ada tukar rasa pun tak ada. Kita kata warna pun warna tak berubah. Tapi hukum dia tetap kita kata najis sebab dia kurang daripada 2 kalah. Tak boleh untuk kita gunakan sebagai untuk mengangkat hadas lah, kan. Yang kedua adalah bekas jilatan kucing, lalat dan tubuh haiwan ternak, semua itu adalah suci. Jadi, bekas kita kata binatang jilatan kucing kan ataupun anggota dia lah. Jadi hukum dia suci, kucing. Dan lalat dan tubuh haiwan ternak. Mana haiwan ternak ataupun lalat apabila kita kata haiwan tersebut mati, jadi hukum dia adalah halal dan semua itu adalah suci. Okey, yang kedua, halal memakan bangkai haiwan laut, ikan, belalang, hati dan limpa. Okey, jadi sebagaimana hadis yang sebut kat atas, halal untuk kita makan bangkai haiwan laut. Contohnya ikan kan ataupun sotong, udang, mana-mana haiwan laut hukum dia halal. Kan, tak kiralah sama ada ikan tu mati dengan sebab manusia atau mati sendiri. Kita jumpa tiba-tiba ikan tu terapung kan kat laut ataupun sungai, hukum dia halal untuk kita ambil makan ataupun ambil manfaat lah. Untuk jual beli ke tak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, bangkai belalang juga hukum dia halal untuk kita makan ataupun ambil manfaat. Itu yang kedua. Berkenaan dengan darah kan, darah begitu juga darah, hukum dia halal untuk kita makan dua sahaja kan, hati ataupun limpa. Selain daripada tu hukum dia haram untuk kita makan ataupun ambil manfaat daripada darah kan, binatang ke ataupun darah manusia ke, hukum dia haram. Itu yang kedualah. Okey. Okey. Jadi yang ketiga berkenaan dengan lidah anjing ataupun anggota badan anjing lah. Jadi anjing ni hukum dia najis kan. Dia punya jilatan dia najis. Tubuh badan dia apabila kita kata tubuh badan dia najis, walaupun ulama berbeza pendapat lah. Tapi jumhur mengatakan anjing ni hukum dia najis. Begitu juga air kencing, tak kira manusia atau binatang, ya, hukum dia najis. Darah, bangkai dan anggota tubuh yang dipotong sebahagian daripada apa tubuh mereka dan mereka masih lagi hidup. Itu di antara perkara-perkara yang haram lah untuk kita ambil makan ataupun ambil manfaat. Itu yang ketiga. Yang keempat, disebut juga kat atas macam cara untuk kita menyucikan sesuatu yang terkena najis mughallazah lah. Ada hadis yang menyebutkan macam mana kalau kita terkena jilatan anjing ataupun kita tersentuh apa ataupun terkena alio, kita kata khinzir kan. Apa hukum ataupun hukum memang najis mughallazah lah dan wajib untuk kita basuh. Jadi dia menerangkan bagaimana cara untuk kita membersihkan najis tersebut. Yang mana dia menerangkan bahawa cara dia dengan menggunakan 7 kali basuhan kan, air apa, air yang bersihlah, air mutlak. Dan salah satu daripada air tersebut dicampurkan dengan tanah ataupun satu daripada 7 basuhan tu kita basuh dengan air tanah lah kan. Tak kira dimulakan dengan permulaan air tanah dan lebihan air 6 basuhan tu basuh dengan air mutlak ataupun nak basuh air tanah tu pada perakhiran pun boleh, tak ada masalah. Dan yang terakhir sekali berkenaan dengan dilarang untuk mandi mengangkat hadas bersalah di dalam air yang bertakung kan. Maksudnya Nabi SAW melarang seseorang tu yang berjunub untuk mandi di dalam air bertakung kan. Kenapa? Sebab boleh jadi kita air tersebut kotor ataupun air tersebut terdapat najis dalam dia. Jadi dia punya hukum angkat hadas dia tak sah. Dan boleh jadi air tu bersih tapi dengan sebab dia ambil angkat hadas kan, air tersebut menjadi kita kata musta'mal kan. Jadi dia tak boleh digunakan untuk orang lain lah. Itu pertama. Dan disebutkan juga kat sini
dilarang, suami untuk mandi daripada air lebihan isteri dan isteri untuk mandi daripada air lebihan suami.